dalam tempoh sekitar 30 tahun lalu, minyak sawit sering diserang dan dikaitkan dengan isu kesihatan. Selepas itu, naratif ini beralih kepada isu alam sekitar apabila penanaman sawit dituduh menjadi punca penebangan hutan serta ancaman kepada hidupan liar seperti orang-utan. Kempen-kempen ini berkembang di Amerika Syarikat dan Eropah, malah disebarkan melalui media, iklan dan gerakan boikot sehingga membentuk persepsi negatif dalam kalangan pengguna barat. Pelbagai jenama dari barat turut mengisytiharkan produk mereka sebagai palm oil free sebagai strategi pemasaran. Tetapi persoalannya, sejauh mana dakwaan terhadap sawit ini benar-benar berasaskan fakta dan sejauh mana ia dipengaruhi oleh persaingan ekonomi serta kepentingan pasaran global. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana kempen anti sawit dilakukan termasuk penglibatan negara barat. Teruskan menonton. Sejarah moden industri sawit Malaysia sebenarnya telah pun bermula lebih 100 tahun yang lalu apabila ladang kelapa sawit pertama dibuka pada tahun 1917. Malaysia kemudiannya berkembang menjadi pengeluar minyak sawit kedua terbesar di dunia selepas Indonesia. Secara ekonomi, industri sawit merupakan antara penyumbang yang besar kepada ekspor negara. Ia juga menyediakan peluang pekerjaan kepada pekebun kecil, pekerja ladang, industri pemprosesan serta sektor sokongan yang berkaitan. Selepas peristiwa 13 Mei 1969, Kerajaan Malaysia memberi tumpuan kepada dasar pembangunan luar bandar serta pembaharuan sosioekonomi bagi mengurangkan ketidaksamaan. Tanaman bernilai tinggi seperti kelapa sawit dijadikan antara mekanisme penting untuk menyediakan peluang ekonomi yang lebih adil kepada komuniti luar bandar. Antara perkara yang paling menarik ialah peranan industri sawit ketika Malaysia berdepan krisis mata wang Asia pada tahun 1998. Pada waktu itu, ekspor minyak sawit telah membantu mengurangkan kesan kejatuhan ekonomi dan menyokong pemulihan negara. Industri ini bertindak menjadi antara penyumbang penting kepada pemulihan ekonomi dalam tempoh yang lebih singkat berbanding beberapa negara Asia lain. Pada tahun 1998, pendapatan ekspor sawit sahaja sekitar 22.6 bilion ringgit, di mana telah membantu kerajaan ketika itu untuk memperkenalkan pelbagai insentif serta bantuan kepada rakyat. Begitu juga pada tahun 2020 ketika dunia dilanda pandemik COVID-19. Walaupun banyak sektor mengalami kemerosotan teruk, permintaan global terhadap minyak masak dan minyak industri masih berterusan. Pada masa itu, sektor sawit Malaysia terus kekal stabil dan terus menyumbang kepada nilai ekspor negara walaupun berdepan kekurangan buruh serta gangguan rantaian bekalan. Laporan pada tahun 2020 turut menunjukkan bahawa industri sawit kekal stabil dan terus menyumbang kepada ekonomi negara. Kini, industri sawit Malaysia akan memberi tumpuan kepada peningkatan hasil secara berperingkat dengan sasaran yang lebih realistik iaitu sekitar 4.5 tan sehektar. Sasaran ini dijangka boleh dicapai menjelang tahun 2035. Namun begitu, di sebalik usaha yang dilakukan ini, industri sawit turut berdepan dengan cabaran besar iaitu kempen serangan anti minyak sawit yang berkembang dari Amerika Syarikat hingga ke Eropah. Kempen anti sawit ini mula berkembang dalam beberapa fasa dengan bentuk yang berbeza. Pada era 1980-an hingga 1990-an, tekanan terhadap tropical oils bermula daripada penggiat kesihatan yang mendakwa minyak sawit mengandungi lemak tepu yang tinggi dan boleh meningkatkan risiko penyakit jantung. Pada ketika itu, minyak tropika juga sedang bersaing dengan minyak sayuran lain di pasaran global, khususnya minyak kacang soya dari Amerika Syarikat. Terdapat laporan di mana beberapa persatuan berkaitan industri soya turut giat mempromosikan minyak soya sebagai alternatif yang dianggap lebih sihat. Tetapi dalam perbincangan mengenai pemakanan, pengambilan lemak secara sederhana sering disarankan sebagai sebahagian daripada diet yang seimbang. Pada masa yang sama, minyak sawit mempunyai kelebihan tersendiri kerana ia secara semula jadi stabil dan tidak mengandungi lemak trans. Selepas itu, di Amerika Syarikat dan sebahagian negara barat, isu kesihatan semakin kurang dibangkitkan dan perhatian mula beralih kepada isu alam sekitar. Perdebatan mengenai sawit mula tertumpu kepada dakwaan penebangan hutan dan kesan terhadap hidupan liar. Kumpulan alam sekitar di barat mula menyerang penanaman sawit dengan naratif yang menyentuh emosi. Antara hujah yang diketengahkan ialah apabila hutan hujan tropika dibuka untuk tujuan penanaman, ia akan menyebabkan orang-utan kehilangan habitat. Dalam beberapa kes, kempen ini diperkuat lagi melalui iklan dan gerakan boikot oleh rangkaian NGO. Contohnya pada tahun 2018, sebuah iklan Christmas yang dikaitkan dengan Greenpeace dan rangkaian Pasar Raya Iceland mencetuskan kontroversi selepas ia diharamkan untuk siaran televisyen di United Kingdom.
Iklan tersebut memaparkan mesej berkaitan kemusnahan habitat orangutan akibat daripada penanaman sawit. Naratif seperti ini berjaya membentuk persepsi negatif dalam kalangan pengguna barat. Dan akibatnya, apabila mereka melihat label palm oil, ia sering dikaitkan dengan kerosakan habitat dan ancaman terhadap biodiversiti. Sebagai tindak balas kepada gelombang serangan dari luar negara, Malaysia tidak hanya berdiam diri. Kerajaan menyusun respons yang berasaskan bukti saintifik dan diplomasi industri. Antara tokoh penting dalam usaha ini ialah Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Augustine Ong Soon Hock, seorang saintis kimia yang dikenali sebagai bapa minyak sawit Malaysia. Beliau mengetuai kajian pemakanan dan bekerjasama dengan saintis dari pelbagai negara untuk menunjukkan perbandingan nilai pemakanan minyak sawit dengan minyak lain seperti minyak kacang soya. Dengan kepakaran dan pengalaman yang ada, beliau terlibat dalam usaha menangkis gerakan anti-palm oil campaign. Menurut beliau, kelapa sawit mampu menghasilkan kira-kira 4 tan minyak sehektar setahun, hampir 10 kali ganda lebih tinggi berbanding pengeluaran minyak kacang soya. Kecekapan ini membolehkan pengeluaran yang lebih tinggi dengan keluasan tanah yang lebih kecil. Kelebihan ini menjadikan sawit antara tanaman penghasil minyak yang paling efisien dalam pengeluaran minyak sayuran dunia. Selain itu, pokok kelapa sawit juga boleh mengeluarkan hasil sehingga 25 hingga 30 tahun, berbeza dengan tanaman seperti soya dan bunga matahari yang perlu ditanam semula setiap tahun. Seiring dengan kelebihan tersebut, usaha di peringkat institusi juga diperkukuh bagi memastikan pembangunan industri sawit berjalan secara lebih teratur dan bertanggungjawab. Antara contoh utama ialah penubuhan Malaysian Palm Oil Green Conservation Foundation (MPOGCF) untuk menyokong pemeliharaan alam sekitar dan amalan lestari dalam industri sawit Malaysia. MPOGCF berperanan sebagai platform untuk memperkukuh usaha penanaman semula hutan, pemeliharaan hidupan liar dan perlindungan kepelbagaian biologi. Matlamatnya adalah memastikan pengeluaran sawit selaras dengan standard kelestarian global tanpa menjejaskan habitat semula jadi. Bagi mencapai tujuan ini, MPOGCF melaksanakan pelbagai program bersama agensi kerajaan, institusi penyelidikan dan NGO alam sekitar. Program-program ini bertujuan mengurangkan tekanan terhadap ekosistem hutan dan mengekalkan fungsi ekologi dalam jangka panjang. Selain itu, MPOGCF turut menggalakkan penyelidikan dan kajian bagi menilai keberkesanan usaha pemeliharaan hidupan liar dan biodiversiti di Malaysia. Usaha ini membantu memahami dengan lebih jelas tentang hubungan antara aktiviti perladangan dan ekosistem semula jadi, sekaligus menyokong langkah pengurusan yang lebih baik dalam landscape ladang sawit. Dalam konteks ini, pelaksanaan pelbagai program pemeliharaan menunjukkan bahawa langkah konkret telah diambil di peringkat nasional dalam memperkukuh pengurusan alam sekitar yang lebih bertanggungjawab. Akhir sekali, perdebatan mengenai sawit ini perlu dilihat dengan secara adil dan menyeluruh. Minyak sawit sebenarnya mempunyai banyak kelebihan, namun ia sering diserang kerana dipercayai wujud agenda tertentu daripada pihak yang mempunyai kepentingan sendiri.